Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah dah masuk. Ustazah, sementara teringat ni, apa tu, boleh tak nak minta, kan hari tu ada Ustazah bagi ayat-ayat yang nak jawab dalam Al-Quran tu kan, yang kalau surah Ar-Rahman yang kata apa, nikmat apakah yang engkau dustakan tu, bacaan dia apa Ustazah, boleh tak tulis sebab tak ingat. Ustazah cakap kami tak pandai bahasa Arab. Ustazah share dekat. Ustazah share, tolong share. Lepas tu dengan yang kalau apa tu, kalau kita baca dalam Quran ada yang cerita pasal neraka. Lepas tu yang apa tu, ayat yang Allah tanya yang kena jawab tu lah, yang Ustazah kata yang sunat jawab tu. Ya? Yeah? Okey, boleh. Ada kawan-kawan pun dia nak juga. Nanti kita share lah. Okay, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu kita petang ni. Jadi seperti biasa kita serahkanlah pada Ustazah untuk teruskan kelas ngaji kita ni. Sila Ustazah. Terima kasih Penuh Rahmah. Baik, innalhamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang dia sesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi seperti biasa kita mula dengan bacaan surah Al-Kahfi. 10 ayat lah daripada surah Al-Kahfi. Kita baca bersama-sama lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن يعرفون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا
أهلها رشدا. Astagfirullahaladzim. Baik, kita terus kepada surah An-Nisa. Muka surat 83. 83. Okay, baik, 83. Tu. Biasa, silalah okay, untuk kita tasmid. Siapa yang nak baca? Kita baca dulu ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'un ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sambung. Okay, boleh. Siapa nak sambung? Saya sambung Okay, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فكان فسوف نصليه. فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Tadi وندخلكم. وندخلكم مدخلا كريما. Ustazah macam dengar madkhalan, dia mudkhalan. Sebelum وندخلكم مدخلا كريما. Ada nak siapa-siapa sambung? Okay, ada siapa nak sambung? 2 ayat. Ada. Tak ada baca je lah. Okay, saya baca lagi. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله Semula was'alullaha min fadlih. Dan jangan ada lantunan dekat fadl. Jangan fadl. Itu salah. Yang betul fadlih. Orang Hawah.
Was'alullaha min fadlih. Susah Jangan ya? bagi ada, jangan ada bagi de, ada yang Fadlih. dia kena telan. Maksudnya kalau kita kata Fadlih. fadl, itu salah. Dia kena fadli. Was, Fad. was'alullaha min fadlih. Ha. Innallaha kana bikulli syai'in Innallaha Innallaha kana bikulli syai'in alima. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacaan baguslah ya. Cuma kita akan tengoklah beberapa hukum tajwid dan beberapa kesalahan yang biasa orang awam lakukanlah. Baik, ayat 27 kita tengok hukum kat sini antamilu. Antamilu. Hukum Ihfa. ya betul. Ini ikhfa hakiki. Kita sembunyikan nun mati tu dan dengung 2 harakat lah. Dan kalau kita tengok ayat 28 itu ada aini yukhaffifa. Idgham ma'al gunnah. Ya, Masuk. idgham ma'al gunnah. Dia masuk idgham tu maksud dia masuk bersama dengung. Dengung. Bila sebut dengung tu maksudnya dia akan masuk ke hidung. Apa jenis kesalahan lah kan tengok yukhaffifa ni yang biasa orang buat ialah dia tidak dengung. Dia tak masuk ke hidung. Dia sebut kalau saya tutup hidung ni yukhaffifa. Yukhaffifa. Tak ada bunyi sekat kan? Itu maksudnya salah. Yang betul dia kalau Ustazah tutup hidung dia ada sekat. Yukhaffifa. Tu baru betul. Kan dia ada bunyi sekat kan? Yukhaffifa. Itu barulah dia dengung. Kalau dia baca yukhaffifa tu tak ada dengung. Ya, boleh beza kan? Kesalahan dengan yang betul. Ada soalan tak untuk idgham ma'al gunnah? Jelas tu ya. Jelas ya? Okey, itu dari segi idgham ma'al gunnah. Kemudian ayat 29 kita ada hukum amwalakum bainakum bil batil kan? Semua bertemu ba. Mim bertemu ba, mim bertemu ba. Ada 2. Dia kena dengung 2 harakat juga. Ikhfa syafawi. Ya betul. Ikhfa syafawi. Syafawi tu maksudnya 2 bibir ni lah. Ikhfa tu sembunyi dan dengung lah. Maksudnya bila kita baca ni, kita kena dengung dan kita sembunyikan, kita kata dari segi bacaan dia, macam saya sebut sebelum ni lah, kita kena tutup mulut. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah bila disebut yang sepatutnya kum. Amwalakum. Beza. Okey, itu betul. Amwalakum bainakum bil batil. Yang salah amwalakum bainakum bil batil. Kan dia bunyi beza kan? Kum. Kum dengan kum. Dia lembut lah. Amwalakum bainakum. Dia maksudnya nak sebut kum tu KU lah, bukan KO. Orang Melayu kata ni biasa dia Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Jadi kalau bahasa Arab yang betulnya Assalamualaikum. Bacaan maksudnya kita untuk tahsin lah. Tak adalah kita kata kalau siapa baca tu tak sah solat dia ke apa, berdosa ke tidak. Dari segi kita nak tahsin ni adalah untuk tambah baik bacaan.
dapat pahala lah kalau kita baca dengan yang betulnya. Tapi dia mengubah makna maksud tak Ustazah kalau kum dengan kum? Kum tu tidak mengubah makna, tapi bila ahli Sebutan. tajwid ataupun ahli ulama dengar kata, oh ini orang Melayu ni bukan makhraj orang Arab, maksudnya salah lah dari segi tajwidnya. Tapi tidak mengubah makna lah, yang seperti kita sebut sebelum ni, ia termasuk lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Dia bukan lahan jali, yang kesalahan yang nyata yang mengubah makna dan kita kata berdosa lah. Itulah dari segi kum tadi. Okay, kemudian milkum, kan milkum, bukan itu betul yang tadi tu milkum, yang salah milkum, kum. Sebab kalau macam bulan Ramadan ni banyak jugalah video-video mereka share kat Facebook berkenaan yang Syekh Dr. Aiman tu kan, tegur jugalah berkenaan kum dengan kum ni. Sebab dalam bahasa Arab tak ada O, maksudnya sebutan dia dhammah tu dia U lah, kum, kan kum. Okay, so, ada banyaklah yang 29 ni, bikum, 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 bukan bikum. Bikum salah, bikum. Innallaha kana bikum. Biku maksudnya kum, bukan bikum, bikum. Dia beza sikit je kan, tapi kalau kadang macam yang Dr. Syekh Aiman tegur lah, ada yang baca kan bersama masa bulan Ramadan ni, dia tegur dari segi ni lah, kum dengan kum. Okay. Kemudian ayat 30, kita ada hukum apa pula? Kita tengok hukum mat pula, yasira, dengan hukum ra. Hukum ra dengan hukum mat. Yasira. Ni mat apa kat sini? Ra tu mat iwad. Ya, betul, mat iwad dengan ra apa? Tebal tu nipis. Ra tebal. Dia panggil ra tafkhim. Tafkhim tu tebal lah. Yasira, yasira. Itu betul. Yang salah yasira, yasira, ra. Ra salah. Dia kena yasira. Tebal. Yasira. Betul, macam tu. Itu ra tebal. Kemudian kita tengok ra nipis pula kat ayat 31. Ada dua. Nukafir. Nukafir. Jadi bibir kita akan ke bawah kan, dan menampakkan gigi bawah lah. Nukafir. Baru dia nipis. Kalau kita nukafir, kita tutup ni, nukafir, dia akan jadi tebal. Jadi nak bagi dia nipis, kita kena kasrah tu. Kasrah tu maksudnya kita buat, kita tarik bibir tu ke bawah, nampak gigi bawah lah. Nukafir. Itu baru nipis. Nukafir. Takfir. Dia nipis. Karima. Dia nampak yang bawah ni. Karima. Ya, betul. Dia tak, yang salah dia karima. Itu tebal, tak boleh. Dia karima. Nukaf. Yang ni betul. Karima, betul. Karima. Okay.
Ya, itu dari segi ra' lah, tebal nipis. Dia beza. Sama juga kita kata ini tidak tak berdosa lah kalau silap ataupun kita kata tidak membatalkan solat. Tapi ini untuk tahsin lah, tambah baik. Bila kita tambah baik bacaan kita, kita tambah pahala lah. Ya. Okay, baik. Kemudian ayat 32. Kita ada hukum kita ada hukum ha bulat tu mat kan, bihi Bihi. Silah. ya, mat silah qasirah. Mat silah qasirah, 2 harakat lah. Maksudnya apa, kalau kita tak cukup nafas, kita nak berhenti dekat bihi tu, ya, kita tak boleh kata ma faddalallahu bihi. Tak boleh bihi. Nak wakaf dia akan jadi Bih. Betul, bih. Ma faddalallahu bih. Okay, kemudian ayat yang terakhir 33. Ini kita nampak wal aqrabun kan, dia ada lantunan. Dalam tajwid dia panggil hukum Qalqalah sughra. qalqalah sughra, lantunan kecil. Wal aqrabun. Beza dengan kan ayat 32 yang kita sebut tadi kan. Min fadlih. Dia tak boleh min fadlih. Itu salah. Macam mana? Selalu dah tersebut ni fadli. Dia salah lah, tapi kita tak jangan kata, oh Ustazah macam mana ni, sebelum ni saya baca, jangan risau berdosa lah saya selama ni. Tidak, tenang. Tenang ya, kita tenang, relax, jangan risau. Itu tidaklah kita kata berdosa ataupun kita kata membatalkan solat kalau kita ada terlantun kan, fadli. Cuma dari segi tajwid dia dipanggil lahan khafi, kesalahan kecil yang mana kalau alim ulama dengar dia kata oh bacaan ni ni tak betul lah dari segi tajwidnya. Okay, baik. Jadi kalau kita baca lepas ni, kita baca dengan yang betul, min fadli, kita tak lantunkan, kita dapat pahala tambahan sebab kita tahsin, kita tambah baik bacaan kita. Okay. Baik, itu bezalah dengan qalqalah sughra tadi. Wal aqa, kan dia ada aqa. Itu qalqalah lah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Itulah untuk tajwid. Okey, ada apa-apa soalan ke untuk tajwid? Ustazah nak tanya, kalau wakaf ni, bila kita wakaf, baiknya kita ulang balik ke kita yang boleh sambung terus kan? Dia tengok tempat tu. Kalau tempat tu maknanya dah molek, maksudnya boleh teruskan. Tapi kalau belum habis makna dia, maksudnya dia panggil wakaf qabih, tak elok lah. Jadi kita kena ambil balik. Ikut yang sesuai. Contoh macam mana? Contohnya ayat 29 tu kan panjang kan. Nak sampai ke jim tu, tempat yang jelas boleh, kita kata boleh berhentilah bila nampak tanda wakaf tu. Tapi tempat yang tak ada tanda wakaf, jauh lagi, maka kita tengok. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Kum kat situ kan, kita berhenti kat amwalakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta harta kamu. Dia tak habis lagi tu. Harta-harta kamu tu siapa? Di antara kamu secara batil. Jadi kita ambil balik. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Contoh tak cukup lagi. Jadi dia ada kecuali pula, so tak lengkap lagi ayat tu. Jadi kita ambil balik. Bil batili illa.
Kan? Illa an takuna tijaratan antarabim minkum. Tapi sekarang ni mudah sebab ada Al-Quran yang dah letak dah. Ada Al-Quran yang letak warna. Kan kalau warna merah, dia ada sekarang ni dia letak warna merah tu kan. Kalau kita berhenti kat situ, dah tak perlu ambil dah. Walaupun dia tak ada tanda wakaf. Dah ada dah kita kata pemudah cara lah. Tapi kalau kita berhenti dekat yang bukan warna merah, kita kena ambil balik. Okay, baik. Wallahu'alam tu dari segi wakaf lah. Macam kita tak tahu, katalah kita tahu ini sebab kita tak pakai Quran yang ada wakaf yang ada tanda merah ke apa, sebab kita tak tahu yang ni nak kena ambil balik ke tak kena ambil balik, dah lengkap ayat ke tak lengkap ayat. Jadi lebih baik untuk kita ambil balik lah supaya kita tak putus makna lah. Ustazah yang ayat 5 dari bawah tu. 5 dari bawah. 5 dari bawah. Okay. 5 kasab ada nun kan belakang itu. Betul. Nak sebut macam mana tu Ustazah kat situ? Betul dah kalau yang Parokayah sebut tadi. Mim maktasab. Maksudnya dia nun tak? Lepas tu kita masuk ke makhraj nun tanpa menyebutkan na tu. Mim maktasab. Kita hanya akan dengar bunyi lantunan ba. Lepas tu lidah kita cepat-cepat letak dekat makhraj nun. Kita tekan. Kan? Nun lidah kita ni akan tekan ke ni lah belakang gigi kacip ni. Maktasab. Lidah kat belakang. Okay, baik. Seterusnya kita masuk untuk tengok tadabbur lah. Tengok maksud sekali dengan tazakur, tadabbur untuk harian kita lah. Untuk amalan harian kita. Baik, kita tengok maksud ayat 27. Dan Allah hendak menerima taubatmu. Kita baca je maksud dia sejak Allah, ya Allah kan. Dan Allah hendak menerima taubatmu sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Orang yang mengikut syahwat. Di sini sebut syahwat. Jadi ada yang tanya pada ustazah, apa beza taubat dengan istighfar? Taubat dengan istighfar. Kita istighfar, taubat tu macam mana? Dia mudah. Sebab perkataan taubat, tahu. Kita tahu. Taubat, kita tahu dosa kita. Kita menyesali dosa kita. Kita tahu. Contohnya, katalah kita zaman jahiliah dulu, kita meninggalkan solat, bila musafir tak solat, sedangkan kita boleh solat. Maksudnya bukan makzurah lah, bukan dalam keadaan haid atau nifas. Tapi kita tak solat, contoh. Jadi itu adalah, dia panggil bila kita sekarang ni kita dah menyesal kan, kita pernah meninggalkan solat secara sengaja kan, maka itu kita panggil taubat. Kita tahu dosa kita yang tu. Adapun istighfar ni umum. Kok ada dosa mana kita tak perasan kan, kita istighfar, hari-hari istighfar kan, astagfirullah. Dan sayyidul istighfar yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih, di mana siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi, maka dia termasuk ahli syurga. Ni antara amalan-amalan yang menjanjikan syurga, yang mana kita buat belaka lah, kan. Dan siapa yang membaca dengan penuh keyakinan pada waktu petang, dan dengan penuh keyakinan dan dia meninggal dunia pada waktu petang ataupun kita kata sebelum pagi itulah, maka dia termasuk ahli syurga. Maksudnya amalan sayyidul istighfar ni untuk pagi dan petang. Amalan pagi dan petang lah. Yang seperti yang ada dalam maksurat kan. Zikir-zikir maksurat. Maksurat tu sendiri maksud dia adalah zikir-zikir yang datang daripada Nabi SAW. Maksur. Jamak dia maksurat. Yang datang daripada Nabi SAW. Okay, apa zikirnya Sayyidul Istighfar ni?
Allahumma anta rabbi. Kalau kita ada mak surat tu, kita baca tengok sekali dengan maksud dia. Barulah kita boleh baca dengan penuh keyakinan. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas perjanjian denganmu dan aku berusaha untuk menunaikan janjiku semampu yang aku mampulah. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan yang telah aku lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku banyak sangat nikmatmu ke atasku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku banyak sangat dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunkanlah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Yang ini dikenali sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar yang kita nak amalkanlah supaya termasuk dalam janji yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang baca dengan penuh keyakinan, kalau mati pagi tu sebelum tiba waktu malam tu, masuk ahli syurga. Jadi kita pakat amalkanlah. Itu dikata istighfar tu umum. Banyak sangat, kita pun tak tahu dah hak mana satu. Minta ampun. Adapun taubat, hak dosa yang kita tahu. Kita tahu kita tinggalkan solat atau tinggalkan puasa, tinggalkan macam-macam lah kewajipan. Ataupun kita sendiri melakukan dosa kan, seperti mengumpat, apa lagi, mencuri ke apalah. Maka kita tahu itu yang kita nak bertaubat lah. Kalau berkait dengan hak orang lain, kita kena pulangkan balik barang. Contohnya kalau mencuri tu, dia ada curi gelang emas contoh. Dia kena pulangkan baliklah gelang emas tu kepada tuan dia. Ataupun kita kata harga semisal lah. Dan kalau untuk macam orang yang fitnah kan, fitnah orang, maksudnya memburukkan nama lah. Kita kata memburukkan nama baik orang, kita kena bagi tahu, saya minta maaf sebelum ni saya fitnah dia, bagi tahu dia ni pecah amanah sebenarnya tidak, ataupun macam itulah, maksudnya dia kena buat pengumuman kalau yang berkait dengan orang lain, dosa dengan orang lain. Tapi kalau dosa dia dengan Allah, mudah kan, macam meninggalkan solat, meninggalkan puasa, itu kita kata dosa dengan Allah lah, hutang, kita ada hutang dengan Allah. Sebab tu jumhur ulama mazhab Syafi'i, apa lagi Hanafi, Maliki mengatakan wajib lah kalau untuk kita qada balik solat-solat yang telah kita tinggalkan, puasa wajib lah yang kita telah tinggalkan, kena wajib qada balik, wajib kita kata tunaikan balik lah, kita panggil claim, kalau bahasa kita claim, ganti balik, ganti balik. Cuma ada satu pendapat lah dalam mazhab Hambali, kan, seperti yang kita pernah sebut sebelum ni. Mazhab Hambali kata tak perlu qada dah. Buka buku baru. Kita dah bertaubat, maka kita yang solat-solat yang telah ditinggalkan tu kira burn lah macam tu. Kita kena perbanyakkan amalan sunat dan sebagainya. Tak perlu qada, tak perlu ganti dah. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Hambali menganggap orang yang meninggalkan solat ni sama macam orang yang kufur. Sebab ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih menyebutkan orang yang meninggalkan solat ni, maksud dia, mafhum dia, orang yang meninggalkan solat ni, yang membezakan antara orang Islam dan orang kafir adalah meninggalkan solat. Maksudnya kalau dia meninggalkan solat, dia adalah orang kafir. Kalau dia solat, dia adalah orang Muslim, Islam. Jadi sebab tu mazhab Hambali berpegang siapa yang tinggal solat, hukumannya dia layaklah untuk dibunuh, hukuman bunuh sebab murtad kan, kufur, kembali kufur. Okay, baik. Jadi sebab tu kalau dia bertaubat,
dia solat balik apa semua, maka yang lepas-lepas tu kira habis lah sebab macam orang kafir baru masuk Islam kan. Berbeza dengan jumhur lah macam mazhab kita sebut tadi Syafi'i, mazhab kita kat Nusantara, Maliki, Hanafi, mereka menganggap meninggalkan solat ni tak sampailah tahap kufur tapi berdosa besar, fasik lah berdosa besar, maka kena ganti balik, kira ada hutang lah dengan Allah. Kalau yang Ustazah dengar yang Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah sebut kalau dalam radio ke masa Ustazah duduk bawa kereta duduk dengar lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri kata nak mudah ingatlah, nak mudah kita buat perumpamaan macam claim kan, hutang-hutang kita katalah masa kalau kita ada 20 tahun lepas kita lupa nak claim, jadi mereka bagi borang-borang kan nak isi nak claim balik, kita ada apa 100,000 nak kena claim contoh, kita nak claim tak duit tu? Biasanya nak lah sebab duit tu kita nampak kan. Tak lah. Nak lah. Kata boleh lagi claim ni 20 tahun lepas ni. Boleh. Isi tapi kena isi borang lah, isi borang. Kita sanggup lah isi borang kan. Sebab nak claim balik. Jadi pahala-pahala untuk solat-solat yang telah kita tinggalkan tu, pahala wajib ni dia berganda. Berkali ganda lebih besar berbanding solat-solat sunat. Macam solat sunat duha kan. Jadi itu yang kalau kita buat perumpamaan duit tu, 1 juta ringgit Malaysia dengan 100 ringgit. Jauh beza. Jadi kalau kita boleh claim balik puasa atau kita kata solat yang telah kita tinggalkan sebelum ni, maka dia kalau kita boleh nampak tu kita nak claim balik lah. Kan pahala-pahala solat. Apatah lagi kalau macam sekarang ni bulan Ramadan kan, pahala untuk kita kata amalan-amalan sunat, solat-solat sunat, solat duha contohnya, maka pahalanya dia meningkat ibarat wajib. Pahala wajib. Yang pahala wajib pula solat-solat yang wajib yang fardu ni kan, meningkat hingga 70 kali ganda. Jadi sebab tu ramailah alim ulama kata sebenarnya kita kata berada di bulan Ramadan ni, kalau ada lagi solat-solat yang kita yang hutang kita dengan Allah, qada lah, tunaikan, maksudnya kita buat kita buat waktu Ramadan ni, maka dia akan berganda pahalanya. Baik. Okay, yang tu berkait. Ya, ada soalan ke? Jadi macam motivasi lah kalau kita kata claim balik ni. Ya. Betul lah kalau kadang kita qada tu macam kita rasa macam kena denda kan. Ya, betul. Kalau yang Dr. Zul ni dia macam motivasi. Betul. Dia macam jadi kita motivasi nak buat lah macam kalau duit kita sanggup nak claim, nak isi borang, nak pergi, dia kena pergi kat pejabat ni, sanggup kita, susah payah. Sebab kita nampak duit tu kan, nilai duit tu. Tapi pahala ni sebab kita tak nampak, dia benda gaib. Termasuk perkara-perkara gaib yang kita beriman dengannya, ada, kat akhirat nanti ada. Jadi rugi kalau kita tak claim balik, kalau kita tak qada, kalau kita tak bayar hutang tu, rugi kat kita lah. Walaupun kita tak nafikan pendapat mazhab Hambali kan, kata tak perlu qada pun tak apa, banyakkan amalan sunat. Tapi kalau kita boleh claim balik, baik kita claim, dapatlah pahala banyak tambahan kan. Sebab kita kata yang penentu kita ni ahli syurga ke ahli neraka, kita kata dengan rahmat Allah lah kita masuk syurga ni. Tapi juga antaranya adalah dengan beratnya timbangan amalan kebaikan. Kita tahu kita banyak dosa, jadi kita nak perbanyakkan amalan kebaikan kita supaya berat timbangan amal kebaikan kita. Sebab siapa yang berat timbangan amal kebaikan dia, walaupun berat lebih sikit je daripada amal kejahatan dia, maka dia termasuk ahli syurga. Sebab ada yang tanya juga kat Ustazah, betul ke kita ni kalau kita ada buat dosa, kan kita tak sempat pun taubat daripada dosa tu, kalau kita mati nanti kita masuk neraka dulu masuk sekejap neraka dulu. Jawapan dia tak semestinya. Seperti yang kita sebut tadi lah, siapa kalau dalam Al-Quran kan sebut
faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang membahagiakan dia, iaitu masuk syurga terus. Walaupun dia ada dosa. Kan? Lebih sikit je berat amal baik dia. Terus jadi, kita kata termasuk ahli syurga, tak perlu masuk neraka dulu. Alhamdulillah dengan rahmat Allah. Itu dari segi kita sebut tadilah kan, taubat tadi, dia sebab kita cerita pasal taubat tadi, dan cara bertaubat adalah kita katakan kalau tinggalkan solat, kita menyesal sebab kita dah tinggalkan solat. Apa syarat taubat? Pertama, dia kena menyesal, kena ada rasa menyesalnya, ya Allah, menyesal. Yang kedua, kena minta ampun lah kan, taubat ni menyesal, dan menyesal kena minta ampun. Tak semestinya nak kena solat sunat taubat dulu. Kita minta ampun, istighfar, macam kalau yang dalam bulan Ramadan ni digalakkan kita baca doa yang disebut oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang pendek dia lah. Okay. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Tapi ada juga yang versi kita terpanjang sikit, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dari segi kita kata minta ampun tu lah kan, menyesal dan minta ampun dan berubah kepada yang lebih baik lah. Daripada tak solat, kita solat. Itu perubahan. Tapi kalau itu 3 saja. Kalau melibatkan hak orang lain, tambah lagi 4, iaitu kena pulangkan balik hak dia. Kalau yang hak yang nampak macam harta, kita pulangkan balik. Kalau yang tak nampak seperti maruah kan, kita kata tadi kita kena bersihkan balik nama dia. Kalau mengumpat dia, kalau mengumpat ni, ahli ulama kata untuk menjaga silaturahim. Kan? Untuk menjaga silaturahim tak perlu pun kita beritahu, maaf lah saya dulu pernah mengumpat awak semua. Jadi orang daripada tak tahu pernah mengumpat jadi tahu, jadi dia jadi marah pula. Jadi boleh memutuskan silaturahim atau menyebabkan ukhuwah tu jadi renggang lah. Jadi kalau kita bimbang macam tu, janganlah cakap kat dia. Tapi kita doakan semoga dia diampunkan. Dulu kita sebut yang tak elok yang ada pada dia. Tu beza ya, mengumpat dengan fitnah ni. Kita sebut kalau fitnah ni benda yang buruk-buruk, dia tak ada pun. Dia tak buat pun, tapi kita sebut yang buruk-buruk. Yang dia tak ada pun. Itu fitnah. Fitnah ni bahayalah. Jadi dia kena bersihkan balik. Itu kena bersihkan, buat pengumuman ke apa. Kalau dulu duk fitnah dia dekat Facebook, dekat media sosial, kena sebut balik lah, saya minta maaf, dia sebenarnya baik, dia tak buat pun macam apa yang saya sebut. Kita kena bersihkan nama dia. Tapi kalau mengumpat, dia memang macam tu. Jalan dia sengit-sengit lah. Cuba tengok tu. Contohnya kita duk mengumpat kawan kan, sebut yang benda tak elok, memang dia berjalan sengit pun. Tapi dia tak suka lah orang duk sebut-sebut macam tu. Dia ni berbau busuk lah kan. Macam dia cakap kat belakang. Benda yang dia ada. Itu nama dia mengumpat. Jadi sekarang ni kita nak bertaubat. Kita menyesal dah. Aduh, mulut jahat dulu. Duk cakap hak buruk orang. Jadi sekarang ni kita sebut hak baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah dia. Ampunkanlah dosanya. Dosa aku sekali lah kan. Dosa kita sekali. Jadi kita doa yang baik-baik untuk dia. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Sebab mengumpat ni, kita cakap belakang. Itu yang disebut dalam surah Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Betul. Surah Al-Humazah. Celakalah, neraka wailah untuk setiap pengumpat lagi pencela. Humazah. Tu yang kita mengumpat. Dia tak dengar. Kalau lumazah, kita cela dia depan-depan. Kau ni layak ahli neraka. Kita maki dia depan-depan. Itu lumazah. Dua-dua dosa besar lah. Ahli ulama sebut. Sebab disebut dalam Al-Quran, janji neraka wal, janji kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Itu dari segi taubat lah. Istighfar tu umum lah. Yuridullah. Ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah.
Jadi banyak kita kata amalan-amalan dalam Islam ni dia untuk mudahkan kita. Ada rukhsah-rukhsah. Kan? Kalau musafir boleh qasar jamak. Macam-macam lah rukhsah. Kalau tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Tapi kita usaha dulu lah berdiri kan. Masa angkat takbir tu berdiri dulu. Allahu Akbar. Tak larat baru kita duduk. Untuk solat fardu lah. Kalau untuk solat sunat, Ustazah solat sunat tarawih ni tak larat nak berdiri. Terus nak duduk pun boleh. Sebab solat sunat tak sama macam solat fardu. Solat fardu berdiri tu adalah rukun solat. Jadi kita usaha dulu untuk berdiri. Kalau tak mampu baru kita duduk. Beza dengan solat sunat. Kalau nak terus duduk pun boleh. Tapi pahala dia berkurang lah. Kalau kita solat duduk ni, pahala dia berkurang separuh daripada berdiri. Kalau kita solat baring, kan, ngantuknya ataupun apalah tak laratnya, kita mampu je nak berdiri, kita mampu je nak duduk, tapi kita pilih baring, solat sambil baring, maka dapat separuh daripada yang duduk. Tapi untuk solat sunat dia lebih kita kata fleksibel lah, boleh pilih. Okey, baik. Seterusnya ayat 29. Wahai orang-orang beriman. Ni seruan kepada orang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, jalan yang tidak benar. Kecuali dalam, ini pertama kita tengok dulu. Jangan, larangan untuk makan harta yang batil. Dan arahan ini disebut kepada orang yang beriman. Jadi ada orang tanya, Ustazah, kalau orang beriman ni dia ada juga ke makan harta yang batil? Buat dosa kan, makan harta yang batil? Ada, sebab itulah Allah sebut. Sebab tu ada, kita kata, ada juga yang tanyakan tentang azab kubur kan. Orang beriman ni kena azab kubur ke Ustazah? Kalau dia buat dosa-dosa yang menyebabkan dia kena azab kubur tu, maka dia kenalah azab kubur. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena bertaubat daripada segala dosa kita. Terutamanya sebelum tidur tu minta ampun, menyesal lah. Dia tak, kalau taubat kena dia menyesal. Sebab diriwayatkan kan, para sahabat lalu satu kawasan. Lalu Nabi SAW letak pelepah kurma, pelepah tamar atas kubur. Jadi Nabi SAW kata, pelepah tamar ni akan berzikir kan, berzikir, jadi dia akan meringankan azab tuan kubur ni. Walaupun dia beriman, tapi sebab dia kena azab kubur, antaranya sebab dia memandang ringan kepada najis, dia tak cuci. Lepas dia kencing, dia tak cuci kencing dia. Itu antara penafsiran lah, syarah kepada hadis tu. Dia tak bersihkan kencing dia. Itu antara kita kata dosa yang menyebabkan azab kubur. Na'udzubillah min zalik. Dan antara kita kata yang menyelamatkan kita daripada azab kubur tu bacaan surah Al-Mulk. Dan juga ada doa masa tahiyat akhir tu kan. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami minta lindung daripada azab kubur. Dan azab kubur ni dia lebih ringan daripada azab di akhirat lah. Sebab tu kalau kita kat dunia ni kita menghadapi pelbagai ujian kan, musibah, walaupun tercucuk duri, sikit sakit kan, itu adalah kafarah untuk dosa. Jadi segala kesakitan, kepedihan, sama ada secara fizikal kan yang kita boleh rasa ni, ataupun dalam hati, aduh sakitnya hati kan. Kan, menghadapi contoh karenah manusia, kita bersabar dengan karenah anak-anak ke ahli keluarga ke, dia sakit hati kan. Maka segala kesakitan itu dia adalah kafarah, penembus dosa lah. Jadi sakit kat dunia ni sikit berbanding dengan sakit dekat alam kubur. Na'udzubillah. Tapi sakit dekat alam kubur tu, siksaan alam kubur tu lebih ringan kalau nak banding dengan siksaan di hari akhirat dalam api neraka Allah lah. Na'udzubillah min zalik. Dan tak dinafikan ada orang beriman yang masuk neraka dulu. Bagi mereka yang timbangan amal baik dia lebih ringan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sesiapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Masuk neraka dulu.
Tapi akhirnya akan keluarlah daripada neraka disebabkan iman dia. Ya. Okey, baik. Seterusnya, jangan makan harta sesamamu. Dekat sini juga alim ulama kata, dalam agama Islam, kita tak kata siapa yang masuk Islam automatik jadi ahli syurga. Berbeza dengan Yahudi, Nasrani kan, ada Allah SWT sebut. Mereka sebut kalau nak masuk syurga, jadi Yahudi. Hanya orang Yahudi saja masuk syurga. Orang Nasrani kata orang Nasrani je masuk syurga. Agama-agama lain ada yang menjanjikan confirm masuk syurga. Tapi dalam Islam tiada jaminan itu. Tiada jaminan itu. Masuk Islam kena buat amal. Jangan buat dosa. Sebab itu dalam ayat disebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dalam perniagaan, maksudnya bolehlah. Kan berniaga, memang kita nak untung, kita akan up sikit harga dia. Berbanding kos, kita kena kira kos. Lepas tu nak jual, kita kena jual lebih daripada kos tu. Jadi perniagaan tak ada masalah. Perdagangan tak ada masalah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi sebab tu dalam Islam menggalakkan amal kebaikan, kita nak jauhkan diri daripada kemungkaran. Jadi kita dalam Islam ni dia seimbang. Tak ada rasa yakinnya tak apa, kita dah beriman masuk syurga ni. Tak ada rasa confirm macam tu. Kita sentiasa ada berasa, dia panggil khauf dengan rojak. Ahli ulama kata macam dua sayap. Khauf, kita ada rasa takut daripada azab Allah, takut nak buat dosa. Ni jangan makan harta secara batil. Kita takut nak makan harta secara batil. Bimbang. Termasuk ahli neraka kan. Walaupun kita tahu orang beriman ni akhirnya masuk syurga. Duduk dalam neraka sehari pun dah rasa kita tak mampulah kita ni. Sekejap pun tak mampu. Okay, kemudian rojak. Rojak tu maksudnya mengharapkan rahmat Allah. Dengan kita buat kebaikan ni, ya Allah, moga jadilah asbab masuk syurga. Dengan sebab sabar ni, ya Allah, moga-moga jadilah masuk syurga. Kan ahli ulama sebut, kalau dengan kita bersabar ni lah, maksudnya kita bila kita hadapi ujian kan, kita rasa berat, ya Allah, kita boleh kata, ya Allah, kalau dengan inilah aku boleh masuk syurga, maka berilah aku sabarlah untuk hadapi ujian ni. Kan? Kita nak mengharapkan syurga. Buat baik je, ya Allah, kita harap syurga. Jadi dia kena seimbang lah. Khauf rojak. Khauf rojak. Okey, baik. Ayat 30. Dan siapa yang berbuat demikian. Ini ancaman. Supaya kita rasa takut nak buat jahat ni. Itu yang berbeza dengan terutamanya Yahudi, Zionis Israel lah kan. Mereka memang tak takut lah buat dosa ni. Sebab apa? Sebab dia perasa, kami ni ahli syurga. Kekasih-kekasih Allah. Yang dijanjikan dah. Mereka dah seleweng kan. Maka membunuh, kita kata pembunuhan besar-besaran, tak ada rasa apa. Disebut dalam Quran, keadaan orang Yahudi tu macam tu. Yahudi Zionis lah. Tapi tak dinafikan ada segolongan lah, segolongan kecil yang baik. Sebab ada juga dalam Quran sebut, ada di antara Yahudi tu yang solihun. Ada, tapi tak banyak. Yang banyaknya, aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka ni suka buat kejahatan, suka buat, kita kata kemusnahan, membunuh. Sampai dalam Quran sebut orang Yahudi ni membunuh nabi-nabi. Nabi tahap tinggi pun mereka bunuh, kan? Apatah lagi macam kita sekarang ni Iran kan, diserang sekolah kanak-kanak wanita kan, dibom 165, syahid lah kita kata kan. Jadi mereka tak rasa apa. Walaupun semua ni dah beramal kan, kalau kita ni tengok sedih lah, tapi mereka tak rasa apa. Sebab sejak zaman berzaman, membunuh para nabi tu jadi kita kata sifat mereka lah. Na'udzubillah. Jadi kat sini Allah sebut, dan siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Balasannya neraka lah. Walaupun dia orang beriman.
kalau dia buat jahat, zalim pada orang lain, dia akan jadi orang muflis di hari akhirat. Dia beriman, dia buat haji, dia solat, dia buat banyak kebaikan. Tapi dalam masa yang sama, dia zalim hak orang lain, maki orang, kan, buat benda yang tak elok, menzalimi hak orang. Maka Nabi SAW kata, dia akan muflis di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia kena bagi pahala-pahala yang dah dibuat tu. Dia pahala solat dia, pahala puasa dia, habis duk bagi untuk bayar hak-hak dia. Hak-hak orang lain yang telah dia zalimi. Habis pahala dia. Ni orang beriman ni, kan? Habis pahala dia. Tapi banyak lagi orang-orang yang dia zalimi. Maka dia kena pikul dosa orang-orang yang dia zalimi itu. Jadi dia muflis. Masuk neraka lah. Tapi macam kita tahu, orang beriman ni akhirnya akan masuk syurga. Cuma kena masuk neraka dulu lah. Na'udzubillah min zalik. Berat lah. Jadi akan kami masuk neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi Allah memberi ancaman lah, peringatan. Ayat 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Ni nak bagi galakan supaya kita, orang beriman ni, kita dah ada iman. Tinggal sekarang ni nak buat amal soleh, nak jauhi dosa-dosa. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, syurga. Yang tadi tu ancaman. Yang ni janji. Berita gembira bagi orang yang berbuat baik, yang menjauhi dosa. Ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Perkara yang boleh ada rasa iri hati tu, dengki tu, hanya dalam, kita kata kalau orang tu ada ilmu, kan, ataupun kita kata banyak baca Quran dan mengamalkan Al-Quran, dari segi bab ilmu tu dia mengajar, kan, kita kata bestnya macam tu, kita pun nak buat juga, dia sebagai galakan, kan. Ataupun orang tu dia banyak harta, dia infak harta dia, bestnya, bagusnya orang tu, ada nak juga macam tu. Tapi yang haram tu ialah dengki, kita nak dia tak ada benda tu. Contohnya kita tengok orang tu, dia baru beli kereta lah. Kalau terbakar kereta dia tu bagus tu. Maksudnya kita nak nikmat tu hilang daripada dia. Itu dosalah dengki ni, merosakkan diri. Kata hasad, dengki ni ibarat api yang membakar kayu api. Dia membakar amalan. Sebagaimana api membakar kayu api lah. Jadi jangan. Pesan. Allah pesan jangan. Kerana bagi lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Okay, dari segi jantina pula. Kita perempuan, kita jangan nak berharap, bestnya jadi lelaki ni. Senang, tak payah pakai tudung. Jangan. Jangan harap benda yang ada pada lelaki. Begitu juga lelaki, jangan harap benda yang ada pada perempuan. Bestnya perempuan ya. Ada haid, tak payah solat, tak payah puasa, boleh makan bulan puasa ni. Kalau dah tahid, dia tak boleh. Jangan. Sebab masing-masing ada tanggungjawab, ada ujian masing-masing lah, kan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurniaannya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita nak apa-apa, minta pada Allah. Jangan duk tengok hak orang. Kita nak dengki pada hak orang, nak supaya nikmat tu dihilangkan daripada mereka. Tak, kita minta, ya Allah, aku nak ada ni anaknya soleh, kita pun nak kalau boleh anak yang soleh. Bukan mengharapkan anak dia mati pun elok, kan, kita nak nikmat tu hilang. Na'udzubillah, itu tak mau. Dan yang terakhir ayat 33, dan untuk masing-masing lelaki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini balik pada ahli waris tadi kan, pusaka dan sebagainya berkaitan dengan harta. Masing-masing ada bahagiannya lah. Wanita ada bahagiannya, lelaki pun ada bahagiannya.
Okay, wallahu a'lam. Setakat tu dululah. 4 dah kita. Kau ada apa-apa soalan sebelum kita tangguh kelas? Ada ke? Tak ada tu Ustazah dulu. Okay, tak apa. Jadi kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Sama yang jawapan kepada ayat-ayat Quran tu nanti Ustazah share dalam grup WhatsApp lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama.